berkawan banyak orang kokak-kokak ke, orang yang berilmu macam tu banyak aku campur. Sebab dia nak korek aku nak korek dia. Tahu? Masing-masing nak korek. Aku cakap benda macam ni kau mesti jumpa. Kadang-kadang beras dia makan air, dia lembik, tak apa, boleh makan lagi. Beras makan air, dia jelantok. Macam mana kau buat pun dia jelantok. Ni beras penyakit kata aku, jangan buat pasal. Kadang-kadang kau masak dia makan air. Contoh tak apa, dia lembik, nasi lembik. Nasi lembik orang boleh makan. Nasi jelantok, dia cekik air lagi kuat pada yang kau buat lembik. Macam mana kau nak buat? Kau masak-masak, pegang jelantok selalu. Satu berdia air, satu masak ni tak masak ni, jelantok pula lagi. Macam mana kau nak buat? Kau nak duduk pangkal pisah? Macam mana kau nak buat? Kau nak campur air, kau nak taruh, tak payahlah kita. Kau panggil orang yang mana yang suka masak tu, aku nak tunjuk dia. Kau tak payahlah kau kata nak taruh tu, taruh ni, kau pembohong. Aku nak suruh pula aku masak nasi mentah, kau buat. Jangan masak. Tak percaya kau buat nasi mentah, aku masak. Aku boleh masak. Mu tengok sendiri, aku tak ada taruh air, tak ada taruh apa, aku boleh masak balik. Dia tanya aku macam mana. Itulah aku cakap, kau dah nak belajar. Pasal kau kata kau dah hero, kau dah banyak. Aku dah cuci tangan masak ni. Mengingat aku nak masak, aku tak nak wayar-wayar ni, aku tak nak semua. Kompang aku tak nak, kuda kepang aku tak nak. Aku ada ilmu tu semua, aku tak nak pakai. Aku tak nak beri orang muda. Kau masih lagi, tapi kena orang uji, kau keluar jubur jago. Jangan main-main. Dalam masyarakat kita ni senang wak. Itu pasal menuntut. Wak tak minta macam mana saya nak beri. Cuba wak minta dengan saya beri. Buat apa saya nak simpan, bukan boleh buat mati ilmu. Wak pula ada orang minta beri. Ada orang minta beri, baru benda ni tersebar. So itu gitu ni. Macam mana? Bok. Tahu. Kalau nasi mentah. Nasi mentah kena angkat balik, kena turunkan balik. Lepas tu? Kena turun masak baru. Itu jangan usik. Masak baru. Masak baru setengah periuk je, jangan penuh periuk. Tadi mu masak 3 suku periuk, mu masak setengah periuk je. Tadi masak 4 beg, ni masak 2 beg je. Nanti dah kering, mu ambil tu separuh masuk dalam, tutup balik. Dia uap baru, mesti dia masuk. Tak payah taruh air. Itu teknik dia lah, cara dia. Kalau mu taruh air, dia berbuku. Nasi jelantok bercampur dengan hak yang masak tadi, dia jadi jelantok, tetap jelantok. Tapi kalau mu buat macam tu, dia takkan jelantok. Wak baru mu tutup balik, garanti dia masak.